Tengok Saiz dia memang kecil, LED dia full, reflektor dia penuh kat tepi ni. Sebelah belakang dia menggunakan solar guys. Korang nak charge menggunakan tenaga matahari boleh. Sebelah bawah ni dia ada dua soket Type A, korang boleh jadikan power bank. Type C ni korang boleh charge menggunakan charger kabel Type C. Dua dalam satu solar boleh, menggunakan elektrik pun boleh. Dia ada bagi satu bracket kat sini. Siap ada magnetik memang kuat Kereta korang rosak kan, buka bonet, tampalkan je. Korang nak ikat kat besi tripod boleh, nak gantungkan dalam tent pun boleh. Memang terbaik. Dari segi mod dia, mod pertama dia nampak memang cerah, tak boleh tengok pakai mata, sakit. Memang cerah guys. Letak kat kawasan camping ke, rumah construction kan, korang boleh pakai lampu ni. Mod kedua dia kuning, jenis warmnya. Mod ketiga dia putih kuning. Mod keempat dia campur. Mod kelima dia blinking. Mod keenam dia SOS, lampu emergency. Kereta korang rosak, korang boleh gunakan ni. Orang akan aware ada kenderaan berhenti tepi jalan. Dari satu sebelah belakang ni, korang boleh buka dia punya tapak ni untuk korang dirikan letak kat meja kan, malam-malam camping boleh gunakan lampu ni. Yang penting sekali dia ada LED display ni, korang boleh monitor bacaan bateri dia. Untuk kegunaan camping boleh, rumah boleh, emergency boleh. Korang boleh tekan link kat bawah.